Kita kat padang kuda. Jom kita jalan kat kuda. Jom kita tengok kuda. Hari ni saya tak buat. Adik. Jom kita jalan. Saya nak gambar macam mana ni. Kuda. Guys, kita tak jumpa kuda lagi lah. Kuda. Guys, kuda. Ayin. Hai. Ugara, hai. Dek, kuda dia mana? Tahu? Kuda tak ada. Sebenarnya ini adalah bekas kandang kuda yang diorang dah jadikan sebagai pusat tarikan pelancongan. Di mana kandang-kandang kuda tersebut telah dijadikan gerai. Office. Contohnya ini. Banyak Dan semua dah jadi kedai. tu. Ni. Sigma boy. Ni kawan ni, Pak. Bayangkan dulu satu bilik ni dia letakkan seekor atau 2 ekor kuda. Dan sekarang dah menjadi gerai. Ada pelbagai-bagai gerai di sini. Contohnya ada yang buat craft tangan. Ni craft ceramik craft. Ini bukit, stand. Postcard. Okay. Ada keychain. Kicau mana? Ini tandas tau. Suki. Adik. Dekatlah. Wow, banyak ikan. Banyak ikan. Kompet mana? Banyak ikan, guys. Maknanya sesama tak dapat jalan sini. Kalau korang nak pergilah kat sini. Bye-bye. Jumpa dia lain.